Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Tasmi Tifa Izai, skuad Cakna TV PSS SK Lampusa. Hari ini Isnin 12 Januari 2026 sedang berlangsung Majlis Perhimpunan Mingguan buat kali pertama bagi tahun 2026 dan program Guru Penyayang. Jom kita saksikan. Jom. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan. Seterusnya dipersilakan Muhammad Akil Lokman bin Rosti untuk mengulangi lafaz Iqra. Cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran undang, kesopanan dan kesusilaan. Harapan. Dan satu lagi apa? Motivasi. Kita semua mempunyai harapan. Apa yang dimaksudkan dengan harapan? Keinginan. Jadi semalam saya masuk kelas 6 Aqua, ramai yang berharap untuk menjadi atlet sekolah. Tentulah apabila kita sebut mengenai harapan, tentulah ada orang yang mengharapkan kita. Siapakah dia? Siapakah yang memberi harapan kepada kita? Cakaplah, apa usah marah pun. Kuat-kuat, apa dia? Ibu bapa. Lagi di sekolah ada para guru-guru. Kamu juga. Baiklah, murid-murid yang Ustaz kasihi, sekolah bukan sekadar datang belajar, menulis, mengira, tetapi untuk membina karamatul insan, iaitu insan yang terpuji, insan yang berakhlak tinggi, beradab sopan. Itulah harapan kita. Okey. Tolonglah menjaga kebersihan diri, sebab asas daripada kesihatan. Pertama sekali, cikgu ingin mengucapkan selamat kembali ke sekolah untuk sesi akademik 2026. Tahniah dan syabas untuk semua murid yang cikgu lihat ratus kehadiran amat merangsangkan untuk hari yang kedua ini. Berikan tepukan gemuruh untuk diri sendiri. Alhamdulillah. Pada pagi ini cikgu akan berbicara tentang 3 perkara. Yang pertama berkaitan dengan hala tuju sekolah. Pertamanya, harapan cikgu, guru-guru dan seluruh warga sekolah, semua murid SK Lagu Besar bagi sesi akademik ini 100% akan menguasai kemahiran 3M. Membaca, menulis dan mengira. Ya. Jadi cikgu harap pada tahun ini, yang harapan cikgu ratusnya sifat. Tiada lagi murid yang tidak boleh membaca. Mesti boleh membaca setiap hari. Ya. 3M. 3M.
membaca, menulis, mengira. Dalam keadaan ceria dan semangat, ingatlah ilmu adalah segala-galanya. Belajar bersungguh-sungguh, ingat tadi apa pusaka? Apa tadi yang ketiga perkara yang pertama tu? Apa dia? 3M, ya. Jadi mesti pandai membaca, menulis dan mengira. Jadi ingat, tidak senang kena ada ilmu, berusahalah bersungguh-sungguh. Amalan guru ini melibatkan guru dan juga murid. Tetapi fokusnya adalah di dalam sekolah. Jadi apa yang berlaku di dalam sekolah daripada kamu datang adalah dalam sekolah. Bagaimanapun sekarang ini walaupun dua waktu sekolah pun masih lagi dianggap sebagai amalan guru ini. Okey, program guru saya bukan sekadar satu program tetapi satu nilai dan amalan mendidik dengan kasih sayang, keikhlasan dan empati. Amalan sekolah penyayang juga bermaksud membudayakan sikap kasih sayang, mesra, prihatin dan menghargai di seluruh warga sekolah yang melibatkan guru, staf, murid, ibu bapa untuk mewujudkan kesetaraan ceria, kondusif dan selamat bagi membentuk modal instansi imbang, mengurangkan masalah sosial serta meningkatkan kecemerlangan akademik dan sosial murid. Mereka akan menyebut nama guru kesayangan mereka untuk tampil ke hadapan bersama-sama. Okey, jadi Putra, ini seorang guru yang paling disayangi. Itu semua. Itu semua akan jadi seorang. Masih sikit. Okey. Okey, panggil cikgu kesayangan. Ustazah Zarina. Okey, silakan depan. Selamat pagi semua, menantikan diri. Okey, setelah diikat, mereka akan diberi satu bentuk hati untuk pegang bersama-sama. Impian mereka untuk bersama-sama dengan guru kesayangan telah tercapai. Okey, betul boleh tepukkan dulu. Terima kasih kerana telah menonton berita daripada kami. Jangan lupa, Skuad Cakna TV PSS SK Labu Besar sumber informasi anda. Bye!